asteroid bakal langgar bumi 2032? Ini ke penambak dunia? Jangan panik dulu. Relax. Sini, Geng Geo nak story. Baru-baru ni, kecoh tentang batu angkasa ni. Sebab ada kemungkinan dia akan langgar bumi pada 22 Disember 2032. Siapa je tak panik? Nama pun asteroid kan? You need to relax. Memanglah nama dia macam nak habiskan satu bandar. Tapi sebenarnya kemungkinan dia langgar bumi cuma 3.1% je. Maksudnya ada 96.6% peluang dia tak akan kena kita pun. Saiz dia pula agak besar. Lebih kurang 40 hingga 90 meter lebar. Kalau betul-betul terhempas, boleh bayangkan tak? Letupan dia boleh jadi 500 kali ganda lebih kuat daripada bom Hiroshima. Tapi ingat, ini cuma andaian je, bukan confirm akan jadi. NASA dan saintis lain tengah monitor asteroid ni siang malam guna teleskop canggih. Diorang nak pastikan laluan sebenar batu ni sebelum buat sebarang kesimpulan. Kalau nampak macam ada risiko tinggi, jangan risau. Diorang ada plan. Diorang boleh guna teknologi macam misi DART yang pernah berjaya ubah laluan asteroid sebelum ni. Sebenarnya, benda macam ni bukan pertama kali terjadi. Banyak kali dah saintis pantau asteroid dan akhirnya lalu je jauh dari bumi. Jadi tak perlu risau sangat. Biasanya benda ni cuma nampak menakutkan je. Tapi sebenarnya risiko dia kecil sangat. Yang penting kita percaya pada kepakaran saintis dan teknologi yang ada. So, relax. Jangan cepat percaya berita tak sahih. Kalau ada perkembangan terkini, confirm NASA akan umum. Aku bakal hancurkan bumi. Bersiap sedialah. Jangan beranganlah. Aku ni lagi besar daripada kau. Ada hati nak hancurkan bumi. Suruh mendiri dululah.